Amerika akan kalah dengan Iran. Gila ke Daus? Korang dengar dulu. Negara paling kuat dalam sejarah manusia, senjata paling canggih yang pernah wujud, duit yang literally tak terhad dan boleh cetak sesuka hati, tapi game theory kata semua tu bukan kelebihan. Semua tu sebenarnya punca dia kalah. Daus nak tunjuk kenapa. Sebelum korang judge, Daus nak tanya satu soalan. Dalam sejarah dunia, berapa kali negara kecil kalahkan negara besar? Jawapannya banyak kali. Greece, negara kecil, kalahkan Parsi yang masa tu empire paling besar di dunia. Bukan sekali, 2 kali. Vietnam, negara kecil, kalahkan Amerika. Afghanistan, lagi gila, kalahkan Soviet Union dan Amerika. 2 superpower, 2 kali kalah. Ni bukan luck, ada pattern. Dan pattern ni ada nama. Nama dia Law of Asymmetry. Undang-undang ni kata something yang counter-intuit gila. Bila negara kuat lawan negara lemah, kita semua expect negara kuat menang mudah kan? Tapi undang-undang ni kata biasanya negara lemah yang menang. Kenapa? Sebab kelebihan negara kuat tu lama-lama satu persatu akan bertukar jadi kelemahan dia sendiri. Nampak macam tak masuk akal kan? Daus bagi contoh yang korang boleh relate. Bayangkan kat sekolah, ada satu budak besar, kuat. Semua orang takut dengan dia. Dia tak pernah kena lawan balik. Jadi dia selesa, malas, tak pernah rasa terancam. Skill dia rendah, kreativiti tak ada, motivasi zero. Sebab dia tak perlu pun semua tu. Dia dah besar. Sekarang tengok budak kecil. Dia kena bully setiap hari. Dia terpaksa jadi kreatif, paksa cari jalan, terpaksa lawan lebih bijak sebab dia tak boleh lawan lebih kuat. Siapa yang lebih tajam? Budak kecil. Sebab tekanan buat dia jadi tajam. Iran hari ni, dia budak kecil yang dah jadi tajam. Okey, sekarang Daus breakdown secara teori. Kenapa empire yang nampak kukuh sebenarnya rapuh? Setiap empire dalam sejarah ada 3 kelebihan yang sama. 1, rakyat ramai, sumber banyak. 2, ada teknologi dan organisasi canggih. 3, kalah satu perang pun tak apa. Boleh cuba lagi sebab sumber dia tak habis. Nampak macam tak boleh kalah kan? Tapi ketiga-tiga ni lama-lama akan jadi racun. Daus tunjuk satu-satu. Kelebihan pertama jadi kelemahan. Rakyat ramai tapi rakyat tak kisah. Bila rakyat terlalu ramai, muncul ketidaksamaan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gap makin besar. Rakyat mula rasa kerajaan ni bukan jaga kita pun. Kenapa kita kena berkorban untuk mereka? Tengok Amerika sekarang, populasi 330 juta. Tapi sokongan untuk perang ni cuma 23% sanggup berkorban. 11% je. Rakyat dia sendiri tanya, kenapa kita perang ni? Untuk siapa? Tu baru kelemahan nombor 1. Kelebihan kedua, organisasi canggih. Sepatutnya jadi kekuatan kan? Tapi apa jadi bila organisasi tu dah lama sangat berkuasa? Elit jadi parasit, mereka tak kerja. Mereka cuma hasil dari rakyat bawahan. Gaduh sesama sendiri. Rakyat yang tanggung. Lama-lama terlalu ramai elit berebut kuasa. Semua nak jadi bos. Semua nak kawal resources. Hasilnya perpecahan. Demokrat lawan Republican. Benci sesama sendiri sampai negara lumpuh. Tak boleh buat keputusan. Tak boleh unite. Dan korang nak suruh negara macam ni menang perang? Kelebihan ketiga, kalah pun tak apa. Boleh cuba lagi. Nampak macam advantage kan? Tapi bila tak ada consequence, korang jadi apa? Malas. Sombong. Buta. Dalam game theory, ini dipanggil hubris. Sombong yang buta. Buat silap tak sedar, repeat lagi. Dan lagi. Tak ada siapa tegur sebab semua takut. No consequences, no learning, no improvement. Just repeat the same mistake forever. 3 kelebihan, rakyat, organisasi. Tak ada consequence. Semua dah jadi racun. Dan Iran nampak semua ni. Dan dia dah plan. Dan dia dah. Tapi empire tak jatuh sendiri. Dia perlukan musuh yang boleh push dia sampai jatuh. Dan musuh tu perlukan 3 benda je. 1, tenaga. Rakyat yang bermotivasi gila-gila. Bukan sebab duit, sebab survival. 2, keterbukaan. Sanggup mengaku silap. Sanggup belajar. Sanggup adapt. 3, perpaduan. Bersatu dengan satu tujuan. Satu matlamat. Satu hala tuju. Sejarah kata, kalau musuh empire ada ketiga-tiga ni, empire akan jatuh. Confirm. Soalannya sekarang, Iran ada ke ketiga-tiga ni? Sebelum Daus jawab soalan tu, jom tengok dulu apa senjata Amerika dalam perang ni. 3 benda. 1, teknologi. Satellite, drone, B-2 bomber. F-15, senjata paling canggih dalam sejarah manusia. 2, propaganda. Dia kawal internet, kawal Google, kawal YouTube, kawal CNN. Dia boleh tentukan apa yang korang nampak dan apa yang korang tak nampak. 3, DU8, US Dollar Reserve Currency dunia. Boleh cetak sesuka hati. Infinite money printer. Nampak power kan? Tengok baik-baik. Sebab setiap kekuatan ni ada harga. Kelebihan pertama, teknologi. Sepatutnya advantage besar kan? Tapi Daus nak tanya korang satu soalan jujur. Korang guna ChatGPT korang jadi lagi pandai ke? Jujurlah. Tak. Korang jadi malas fikir sendiri. Tentera Amerika sama je. Terlalu bergantung pada teknologi. Sampai bila keadaan tak ikut plan, mereka tak tahu nak buat apa. Ada masalah? Tak apa. Hantar jet, bom semua. Mindset macam tu bunuh kreativiti. Dan kreativiti itulah yang korang perlukan untuk menang perang. Iran tak ada teknologi canggih macam ni. Tapi tu yang buat diorang bahaya. Sebab mereka terpaksa fikir sendiri. Kelebihan kedua, propaganda. Kawal media. Kawal naratif. Tapi korang nak tahu apa jadi bila korang kawal semua maklumat. Tak ada siapa berani cakap. Tak ada siapa berani tegur. Nak buat keputusan bijak dalam perang, korang perlukan orang yang berani kata, strategi ni salah. Plan ni ada lubang. Tapi bila semua orang tak, semua angguk, semua yes sir, proof, echo chamber effect, keputusan teruk lepas keputusan teruk. Tapi tak ada siapa tegur. So repeat lagi dan lagi. Control information, control decisions, tapi tak ada correction possible. Dan itu fatal dalam perang. Kelemahan terakhir, dan ini paling sakit, Amerika guna duit untuk rasuah pejuang, beli loyalty. Korang lawan Iran untuk kita bayar. Masalahnya, loyalty yang dibeli tak pernah loyal. Mereka ambil duit, tipu laporan, lari bila keadaan panas, $billion terus masuk poket scammer. Dan ini bukan teori, ini memang tengah berlaku. Sama macam di
Afghanistan, di Iraq, di Syria, pattern sama. Amerika basically bagi billion dollar kat hustler, dan hustler tu tak kisah pemenang perang, mereka cuma nak duit. Iran punya sesuatu yang duit tak boleh beli. Apa dia? Daus tunjuk. So bila kita compile semua, Amerika ada 3 masalah yang dia tak boleh selesaikan. 1, tiada political will. Untuk Amerika, perang ni pilihan. Untuk Iran, perang ni survival. Siapa lagi bermotivasi? 2, tiada kilang. Senjata canggih tapi peluru cukup. Kilang semua dah outsource ke China. 3, tak boleh rugi nyawa. Kalau ribuan askar balik dalam keranda, rakyat akan memberontak. 3 masalah. 1 pun tak boleh fix. Mesin paling canggih pun tak guna kalau tak ada siapa nak pandu. Okey, sebelum Daus sambung pasal Iran, Amerika bazir billion dollar kat perang yang dia sendiri tak boleh menang. Tapi korang tak perlu bazir duit korang. At least buat duit korang kerja untuk korang. Kalau korang belum tahu, Webull Malaysia ada Moneybull. Sekarang 6% per annum untuk 45 hari pertama. Maksimum RM50,000 dan yang paling best, patuh syariah. Deposit RM1,000, hold 60 hari, korang dapat free RM200 dalam bentuk saham Nvidia. Zero commission untuk US stocks sampai hujung tahun 2026. Tak ada platform fees, tak ada lock-in, duit duduk diam pun boleh grow. Link daftar kat bio Daus. Sekarang tengok Iran. Iran ada 3 kelebihan yang duit tak boleh beli. Iman, mereka Syiah, mereka percaya pada syahid. Pemimpin mereka kena bunuh. Semangat naik lagi tinggi. Geografi, Iran negara bergunung ganang, 3 kali lebih besar dari Iraq. Penganalisis tentera kata di serangan darat ke Iran, bunuh diri. Nasionalisme, mereka Parsi. Tamadun 5,000 tahun, mereka bukan perang untuk politik. Mereka perang untuk seluruh warisan tamadun mereka. Ni bukan kekuatan biasa. Ni kekuatan yang datang dari jiwa. Okey Daus, tapi apa strategi Amerika? Simple. Sama je macam dia buat kat Libya, sama macam Syria. Copy paste. 1, bunuh pemimpin, lumpuhkan command and control. 2, bom habis-habisan, carpet bombing, serang infrastruktur. 3, senjatakan minoriti, Kurd, Baloch, Azeri, rasuah mereka supaya lawan Iran dari dalam. Libya 2011 habis, Syria 2014 ongoing, Iran 2026 mereka guna playbook yang sama. Tapi inilah twist yang paling gila, sebab Iran bukan Libya dan Iran bukan Syria. Ini part yang Daus nak korang faham betul-betul. Strategi Amerika tu sebenarnya tolong Iran. Serius, bunuh pemimpin. Iran dah lama ada masalah, terlalu ramai pemimpin berebut kuasa. Amerika selesaikan masalah tu, leadership jadi chill, tajam, efektif, bom bandar. Selama ni rakyat bandar dan kampung Iran tak sebulu, sekarang ada musuh bersama. Satu negara, satu tujuan, bersatu, senjatakan minoriti, aktifkan nasionalisme Parsi yang selama ni tertidur. Sekarang semua orang Parsi bangkit sama-sama. Setiap serangan buat Iran lebih kuat. Friendly fire paling mahal dalam sejarah. Dan strategi Iran simple gila. Guerrilla warfare, main sorok-sorok. Fasa 1, Amerika datang bom. Fasa 2, Iran masuk gunung sembunyi. Fasa 3, Amerika balik, Iran keluar, serang GCC dan Israel dengan drone dan roket. Repeat, tak habis-habis. Iran tak perlu menang besar, dia cuma perlu jadi sakit kepala yang tak habis. Dan Amerika, dia wajib menang cepat. Tak ada political will, tak ada kilang, tak mampu rugi nyawa. Iran boleh buat ni bertahun-tahun. Amerika tak boleh. Masa adalah senjata Iran yang paling berbahaya. Jadi soalan sebenar dalam perang ni bukan adakah Amerika cukup kuat? Salah soalan dari awal. Soalan sebenar, adakah Iran tengah berubah? Rakyat bermotivasi? Ya, 90%. Kepimpinan belajar dan adapt tengah berlaku. Rakyat bersatu, makin hari makin kuat. Law of asymmetry kata, kalau ketiga-tiga YA, Iran akan menang. Bukan siapa ada senjata paling besar, tapi siapa ada rakyat paling kuat. Lupakan senjata, lupakan teknologi. Perang ni bukan soal senjata canggih, soal siapa yang lebih lapar, empayar yang nampakkah tunduk, musuh kecil yang hidup bangkit. Sejarah dah buktikan berkali-kali dan sejarah pernah tipu. Apa pendapat korang? Drop kat komen. Share kalau korang rasa konten ni bermanfaat. Credit Professor Jang by Predictive History, not political advice. DYOR. Follow Daus, IG dan Threads @DausDK37, YouTube @DausDK, Talk @DausDK37. Jumpa korang next content.